Masak apa tu? Selain sup ayam, inilah antara sup yang menjadi favourite saya bila makan dengan nasi putih, iaitu sup ikan salmon. So, mula kita keringkan ikan salmon guna tisu. Yang ni saya gunakan bahagian ekor. Lepas tu perasakan dengan garam, sebut ladi hitam, and then kita ratakan kedua-dua bahagian atas dan bawah. Lepas tu kita boleh grillkan di atas pan dengan sedikit minyak sampai layer garing bahagian kulit. And then kita boleh balikkan. Bila agak dah masak kedua bahagian, kita boleh angkat dan kita tepikan. Masukkan tulang ikan salmon, bawang holland, bawang putih, halia. Dan kita tumiskan sampai layernya bau dan kekuningan. Boleh masukkan rosemary, Italian herb dan kita sambung tumis sekejap. Cairkan isi ikan salmon pada tulang. Lepas tu kita masukkan air, brokoli, carrot dan kita masakkan sampai layer mendidih. Boleh masukkan cendawan enoki, tomato. Kita perasakan dengan garam, masakkan sampai tomato tu separuh lembut. Masukkan sebuah ladi hitam, salmon grill tadi, cili api dan kita taburkan daun sup. Bila rasa semua dah sepati, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah hidangan kita hari ini, sup salmon. Makan tengah panas memang sedap. Khasiat pun banyak. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!